cerita seram. Misteri Villa Nabila, Johor Bahru. Malam itu, angin laut dari Selat Tebrau bertiup perlahan. Di atas bukit kecil berhampiran Dangga Bay, berdiri sebuah rumah agam usang yang kini lebih dikenali dengan nama Villa Nabila. Cat putihnya sudah lama mengelupas, tingkap-tingkapnya pecah dan pintu depannya sentiasa terkuak seperti menjemput sesiapa sahaja yang berani masuk. Penduduk tempatan sudah lama mengelak kawasan itu. Mereka kata rumah itu menyimpan kisah hitam pembunuhan keluarga kaya suatu ketika dahulu. Ada yang berbisik tentang perebutan harta. Ada juga yang berkata semua ahli keluarga dibunuh di dalam villa itu dan mayat mereka lenyap tanpa jejak. Namun, nama Villa Nabila menjadi sebutan semula pada tahun 2013 apabila berita seorang remaja dikatakan hilang di situ menjadi tular. Malam itu, sekumpulan belia yang memberanikan diri masuk ke dalam villa untuk mencabar keberanian. Mereka ketawa, menyalakan lampu suluh sambil menjerit-jerit memanggil nama hantu. Tetapi menjelang subuh, seorang daripada mereka tidak pulang. Orang ramai mula panik. Habar angin tersebar. Ada yang kata budak itu ditarik oleh penunggu villa. Ada pula yang mendengar jeritan sayup dari tingkat atas rumah. Pencarian dilakukan. Namun rumah itu seolah-olah berpusing seperti labirin, membawa masuk sesiapa yang berani dan tidak pernah mengembalikan mereka. Pengawal keselamatan di kawasan berhampiran sering mendakwa mendengar bunyi pintu dihentak dari dalam walaupun bangunan itu kosong. Ada juga saksi melihat kelibat perempuan berbaju putih berdiri di balkoni merenung ke arah jalan raya. Lebih menyeramkan, ada pendaki bukit berhampiran mendengar bunyi tangisan kanak-kanak dari kawasan villa pada tengah malam. Hari ini, Villa Nabila masih berdiri. Ada yang jadikannya lokasi pengabaran filem seram. Tetapi ramai kru produksi mengaku diganggu. Kamera tiba-tiba rosak, rakaman hilang atau terdengar suara tambahan yang tidak wujud. Bagi penduduk Johor Bahru, Villa Nabila bukan sekadar rumah tinggal. Ia adalah amaran bahawa ada tempat yang tidak boleh disentuh manusia. Kerana di sana dikatakan roh-roh yang tidak aman masih menunggu